Hai gang, kali ni aku nak review Twitch dari Toy Story. Pada yang tak kenal dia ni muncul di Toy Story 3 dan dia adalah salah satu kuncu-kuncu Lokso dekat Sunnyside. Dan dia juga kawan kepada Spark, Chang, Stretch, Baby lah, geng-geng gangster. Dan sekarang dia dah jadi salah satu mainan Toy Story yang paling rare kat dalam dunia. Harga dia hampir mencecah RM1,000. Macam tak masuk akal kan. Tapi itulah, kalau nak collect Toy Story ni memang pening gila. Sebab dulu orang selalu fikir yang dia ni karakter yang tak berapa nak famous kan. Jadi macam tak payah beli. Jadi sekarang dia dah stop production. Demand dia tiba-tiba naik. Semua orang baru terhege-hege nak cari dia ni. Saiz dia pun memang besar. Memang saiz dia sama macam dalam movie. Ni dah paling movie accurate dah. Kebanyakan mainan Toy Story dan termasuk dia ni aku dapat dekat Baginda Collection. Korang boleh check out dia punya laman sosial. Thank you kepada Baginda Collection kerana bawa mainan Toy Story masuk kat Malaysia. Aku dapat dia dalam keadaan tak ada box. Tapi kalau korang nak tengok box dia rupa macam ni. Memang terbuka macam tu je box dia. Memang terus boleh display dengan kotak-kotak dah sekali lah. Tanpa membuang masa, jomlah kita review dia ni. Twitch ni banyak gila articulation kat bahagian kepala dia kan. Kalau korang tekan, mulut dia terbuka weh, sama macam dalam movie kan. Kat bahagian perut dia, kalau korang perasan macam ada button kan. Kalau korang tekan button dia, boleh buka kepak dia weh. Bapak style gila. Tapi sebabkan mainan ni dah lama kan, dia macam kadang-kadang kepak dia macam tak ternaik kan. Jom kita try lagi sekali. Kat bahagian kepak dia belah kiri ni macam ada longgar sikit kan. Colour hijau dia pun dia pilih colour hijau yang cantik. Memang colour dia tak lari lah daripada movie kan. Macam kat dalam movie dia adalah karakter belalang yang sado. Aku pun tak tahu kenapa belalang sado, macam pelik kan. Tak apalah, jom kita tengok dengan lebih dekat. Macam ni lah rupa dia bila kita tengok dengan lebih dekat. Dia punya bicep bapak sado weh. Lepas tu dia punya kulit dah ada corak-corak menggerutu kan. Sama macam dalam movie. Dia ada pakai kuning ni macam bag ke apa tak. Tapi ada pencip lah kat sini. Geramnya. Tangan dia colour orange. Lepas tu ada duri-duri tajam macam ni. Spender dia pun colour orange. Mata dia colour gold. Sekejap, ni mata ke jagung? Antena dia ni material dia getah supaya kita boleh bengkokkan dia. Bila kita tekan kepala dia, mulut dia boleh terbuka macam ni. Dan kepala dia boleh pusing 360 darjah. Tangan dia boleh angkat macam ni, boleh pusing macam ini, boleh gerak macam ini. Boleh lah, daripada tak boleh langsung okey lah. Pergelangan tangan dia pun boleh pusing. Dia punya bahagian jari kan, detail dia bapak cantik gila. Kat bahagian pinggang dia aku risau. Aku rasa memang tak boleh gerak sangat kot. Bila kita tekan button kat bahagian perut dia ni, kepak dia akan terbuka macam ni. Tapi kat belah kiri dia macam tersangkut sikit. Mungkin sebab dah lama kot sebab tu dia macam tersangkut ke belah kiri ni. Kat bahagian kaki dia pun boleh kangkang. Macam ini boleh ke depan, macam ni boleh ke belakang. Macam ini kat bahagian lutut dia pun boleh lipat macam ni. Pergelangan kaki dia pun boleh gerak-gerak juga. Tapi macam tak boleh nak gerak-gerak banyak sangat. Kalau nak simpan kepak dia kalau korang nak tutup kepak dia, korang kena tutup secara manual. Tak ada button. Semua benda korang nak button, senang hidup. Seller yang aku beli ni kan, dia bagi sekali free gift tongkat ajaib dia ni. Sepatutnya tak ada tongkat. Tongkat ni 3D print je. Dapat sekali dia punya certificate. Sepatutnya certificate tak ada sebab Twitch ni bukan line signature collection. Tapi kenapa dapat sekali sebab dia print sendiri je. Memang mantap dan nice gila kalau nak display macam ni. Sekejap, bergeraklah pula. Duduk dan diam. Macam itulah cerita dia. Hehehe. Jadi, berapakah harga Twitch yang aku dapat ni? Aku dapat dia dalam keadaan yang sangat-sangat perfect. Walaupun tak ada kotak kan. Aku dapat dia dalam harga RM700. Berbaloi tak berbaloi tu korang nilai dia sendiri. Pada aku, sebab aku memang nak sangat kumpulkan line up Toy Story yang aku rasa sangat-sangat rare lah kan. Memang susah gila nak dapat. Jadi kalau korang nak start nak kumpul Toy Story tu kan, korang kumpul lah dari karakter-karakter sampingan, macam villain ke, side-side karakter ke. Sebab kalau korang nak cari Woody dengan ataupun Buzz Lightyear kan, memang sangat-sangat banyak. Senang je nak jumpa diorang tu. Jadi kumpul dah dulu line up yang macam side karakter ni kan. Kalau tak memang susah gila. Time tu lah baru terhege nak cari kan. Kalau macam stick dia ni tak sama lah. Aku dapat free gift oleh Baginda Collection, termasuk sertifikat ni. Jadi itu je lah review aku untuk kali ni. Jangan lupa subscribe dan follow channel ni. Bye!